Kadang-kadang kita rasa, aku tak beli barang mahal pun. Tapi kenapa duit cepat je habis? Sebenarnya, duit kita bocor sikit-sikit tanpa sedar. Contohnya, kopi RM8 setiap hari. Food delivery setiap hari. Shopee checkout barang RM5 je tapi 10 kali sebulan. E-hailing, padahal boleh naik motor atau carpool. Kecil-kecil memang nampak tak apa, tapi bila campur semua boleh jadi ratusan ringgit sebulan. Pakar kewangan selalu pesan, kenal pasti money leak dan salurkan semula 10% daripada gaji untuk simpanan. Kalau nak lebih bijak, alih sebahagian simpanan tu ke aset kekal nilai. Contohnya emas. Bila kita tutup kebocoran kecil ni, barulah duit kita mula tinggal dalam akaun, bukan sekadar singgah. Nak mulakan simpanan emas, boleh klik link di bio atau isi beg biru saya bantu speknya. Boleh juga refer pin video cara daftar akaun. Nak tahu tentang simpanan emas, boleh terus follow saya.